Hari ini kami memberikan bantuan di sekolah Sungai Siput Utara, Sekolah Kebangsaan Sungai Siput Utara. So kami dari Arif Frozen Food memang sentiasa memberikan bantuan. So kami sepanjang COVID pun kami ada memberikan bantuan barangan bakul makanan, barangan basah, bantuan pendidikan dan banyak lagi. So kalau sesiapa yang memerlukan bantuan, jika kami boleh, selagi kami boleh membantu. Okey, kami bagi bantuan ni, kami rasa macam gembira sebab dapat kongsi rezeki bersama dengan orang yang kekurangan. So kami akan rasa macam memang happy lah dapat kongsi dengan dia orang. Tak adalah macam kami rasa sendiri kegembiraan. So sempena raya ni kami tengok banyak juga keluarga yang dalam kesusahan, yang tak mampu nak beli baju raya pun ada. So kami ada juga membantu juga. So setengah tu kami rasa happy lah, gembira, bersyukur berkongsi rezeki dengan dia orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azhar bin Hashim selaku YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Sungai Siput. Mengucapkan terima kasih kepada penyumbang Encik Arif dan bersama anak beliau kerana sudi memilih Sekolah Kebangsaan Sungai Siput sebagai satu organisasi untuk disumbangkan dia punya barang-barang keperluan pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Sungai Siput dan barisan AJK PIBG. Okey, baik. Untuk maklumat jadi saya pun dah 3 tahun di sini dan ini adalah nantikan yang untuk kali pertama dengan barisan AJK yang baru. Dan insya-Allah kita akan berkolaborasi baik dengan cikgu untuk mencari dana dan sumbangan untuk kepentingan Sekolah Kebangsaan Sungai Siput. Dengan sumbangan yang kita tengok tadi, iaitu sebanyak 107 bakul makanan. Jadi kegembiraan yang kita kongsi bersama ibu bapa, saya berharap raya kali ini jadi sebagai satu lebih meriah lah untuk mereka yang berkeperluan, yang memerlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wahid bin Hashim daripada Taman Keledang Sungai Siput. Itulah saya amat berbesar hati lah dengan sumbangan bantuan ni daripada sekolah. Saya bersyukurlah, alhamdulillah, dan terharu sangatlah. Sumbangan yang begitu bagi saya begitu besar lah. Alhamdulillah memang membantulah. Bagi saya membantulah sebentar raya dengan anak dapat dia raya, dia happy lah kan. Alhamdulillah, memang saya hargai, memang terbaik lah. Usaha pengetua dan semua guru serta yang membantulah, saya amat hargai. Alhamdulillah. Mula-mula saya nak ucap syukur alhamdulillah lah, dan terima kasihlah kepada penyumbang-penyumbang semua yang mengingatkan kita orang ni yang kerja sampingan di sekolah kan. Walaupun kerja sebagai sampingan di sekolah, tapi kita orang tak dipinggirkan lah di sekolah ni. Segala sumbangan apa semua kita orang sentiasa dapat lah untuk sekolah ni. Saya tengok tadi memang alhamdulillah lah, ada punya benda tu memang boleh membantu sikit lah, macam minyak, gula, tepung kan. Jadi alhamdulillah, jadi dah jimat lah sikit untuk belanja saya untuk keluarga untuk raya ni. Di belakang semua rakan-rakan abang terima? Ya, semua. Ada pengawal ada 4 orang. Walaupun India pun ada dapat juga. Jadi alhamdulillah lah, semua dapat. Tak ada dipinggirkan, semua dapat. Di kesempatan ni saya nak mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah lah kepada semua penyumbang-penyumbang dan kepada sekolah yang tidak meminggirkan security sekolah. Walaupun kita orang ni sebagai pekerja sampingan di sekolah ni, jadi segala sumbangan kita orang ni sentiasa dihargai lah. Jadi sekali lagi saya akan syukur alhamdulillah dan terima kasih semua. Yalah, saya tengok sekarang ni antara majikan lah, saya panggil majikan lah sekolah ya, majikan dan pekerja sentiasa ada toleransi ya, ada ni tolak ansur dan pekerja. Jadi kalau ada apa-apa masalah pun kita orang sentiasa pergi jumpa pengetua, pergi jumpa PK1. Jadi senang, kita apa-apa masalah pun kita orang bagi tahu PIBG. Jadi semua ada toleransi lah, ada ni ada pergerakan dia tu. Saya sangat berterima kasih pada sekolah kerana sekolah menganjurkan program begini, dan saya harap selepas ini program ini harus diteruskan dan membantu lebih banyak lagi lah asnaf yang ada di sekolah ni dan anak-anak yatim di sekolah ni.